Tiga perkara yang akan terjadi jika harga minyak hari ini naik ke 200 US dollar setong. By the way, nama saya Fazil. Saya buat video seperti ini yang sangat-sangat berinformasi setiap hari untuk korang. Yang belum lagi follow saya, jemput follow dulu. Dah follow dah? Okey. Kalau harga minyak naik ke 200 US dollar setong, yang mungkin sangat-sangat possible sebabnya Strait of Hormuz ataupun Selat Hormuz telah pun ditutup lebih daripada 40 hari dan konflik dekat Timur Tengah macam tak ada penghujung. Apakah yang akan terjadi? Ini bukan sahaja isu yang akan menyebabkan kegawatan ekonomi dan juga mengganggu kelangsungan hidup dekat Malaysia ya. Tapi satu dunia. Di tempat yang ketiga, negara satu dunia ini boleh mengalami inflasi. Minyak ni bukan sahaja bahan bakar yang sangat mudah digunakan untuk kenderaan berat maupun ringan. Tapi minyak ini juga digunakan secara versatile. Korang boleh gunakan sumber minyak mentah ini untuk kegunaan petrochemical, iaitu pembuatan plastik ataupun bahan-bahan plastik, dan juga untuk kegunaan bahan kimia, bahan perubatan dan untuk baja. Yes, untuk baja pun ada penggunaan minyak. Yes, setengah byproduct of minyak. Jadi kalau harga 200 barrel setong minyak US dollar ya, boleh menyebabkan inflasi. Semua barang akan naik, baja kita akan naik dan menyebabkan pertanian, hasil pertanian kita pun naik. Bahan-bahan chemical pun akan naik. Plastik kita pun akan naik. Dan bahan perubatan kita pun akan naik. Semua akhir kata akan naik lah. Di tempat yang kedua, ini sangat-sangat penting juga guys. Kita mungkin tak akan berbelanja lagi lebih kalau kita banyak gunakan duit kita untuk membeli minyak. Jadi keperluan lain kita akan dikurangkan, seperti makan dekat luar, membeli baju baru ataupun melancong. Bahkan sekarang ini negara-negara Eropah memberi nasihat kepada warganya untuk mengurangkan pelancongan time musim panas. Yes, masa musim panas orang-orang Eropah ni suka melancong, tapi negara dia sendiri cakap kita ni sekarang kekurangan minyak, jangan melancong. Itu akan menyebabkan kegawatan ekonomi, kemelesetan ekonomi. Ekonomi orang kita akan kurang berbelanja. Satu dunia akan kurang berbelanja. Jadi ekonomi akan meredup. Di tempat yang pertama, ini adalah untuk jangka masa yang panjang, tapi ini boleh memberikan impak yang positif juga. Satu dunia mungkin akan beralih ke tenaga yang boleh dikitar semula ataupun renewable energy. Yes, renewable energy akan lagi banyak digunakan. Tenaga angin, tenaga air, hydroelectric, windmill, solar power, semua ini akan digunakan